Hai semua, Assalamualaikum, apa khabar? Seperti biasa, saya Engineer Suzy dari A Legacy Empire Properties. Baik, hari ini hari cuti. Jadi saya harap you all dapat gunakan masa cuti ini untuk dapatkan rehat yang cukup. Sebab rehat yang cukup tu sangat penting untuk jaga kesihatan. Hari ini saya nak bincang satu topik yang biasa dalam hartanah, iaitu pelaburan. Saya punya explanation ni general sebagai pelaburan, bukan tertakluk kepada pelaburan hartanah semata. Okay, dan penerangan saya tentang pelaburan ni saya menggunakan bahasa yang mudah, iaitu layman's terms, supaya you all faham dengan mudah lah. Kalau misalnya kata you Google maksud-maksud istilah-istilah tu, kadang-kadang dia bagi penerangan yang lebih panjang dan juga dia punya penerangan tu agak berbunga-bunga sikit kan. Mungkin you all tak faham. Jadi saya gunakan layman's term ni dengan istilah yang you lebih mudah faham. Okay, apa yang dimaksudkan dengan pelaburan? Pelaburan tu sebenarnya adalah satu cara bagaimana you boleh menggandakan, membiakkan, memberanakkan, membanyakkan duit yang you ada sekarang. So, jadi kalau katalah you ada duit RM1,000 sekarang. Lepas tu, you pergi letak duit tu dalam tabung. And then, you letak tabung tu di rumah you. Mungkin dalam kabinet kan. So, duit tu tidak akan membiak. Tidak akan memberanakkan, membanyakkan lagi duit yang you ada sekarang. Dia akan tetap juga RM1,000 tahun depan, 2 tahun depan, lagi 10 tahun pun dia tetap angka je RM1,000. So, macam mana cara you nak membanyakkan duit tu? Sebab itulah you memerlukan pelaburan. Dan bila you terlibat dalam pelaburan, dia maksudnya you kena park ataupun letak duit itu dalam instrumen pelaburan. Contohnya kan, kalau katalah you nak melabur dalam stock market, so you kena trade di Bursa Malaysia. So, bila you dah trade kat situ, bila you beli harga murah, bila you jual harga meningkat daripada harga yang you beli. So, dari situ barulah you dapat keuntungan. So, untung tu lah yang membanyakkan duit you lagi kan. So, selain daripada tu, you kena tahu. You pernah dengar tak tu satu quote yang saya rasa you all selalu dengar jugalah. Which is, emas kalis inflasi. Biasa dengar kan? Emas kalis inflasi. Apa maksud dia? Okey, tadi saya cakap kalau you ada duit RM1,000, so duit itu semakin lama you simpan, duit tu dia akan menjadi semakin kurang nilai dia. Lagi lama you simpan, lagi kurang nilainya. Tetapi dia berbeza dengan emas. Emas bila you simpan, sebab emas ni dia tidak kalis inflasi. So bermaksud, kalau katakanlah saya beli 1 gram emas 5 tahun yang lepas, dia punya grade dia 999.9% emas, 5 tahun yang lepas harganya sekitar RM250 per gram. Sekarang ni harga per gram emas 999.9% dah menjangkau kepada RM500 per gram. Even dah melebihi daripada RM500. So dah lebih kurang 2 kali ganda daripada 5 tahun atau 4 tahun yang lepas. So, jadi apa yang nak relatekan ataupun nak kaitkan emas kalis inflasi tadi? Okey, tadi you simpan emas, you simpan duit dalam tabung. So, saya cakap semakin lama you simpan, duit tu akan menjadi semakin berkurangan. Okey, contoh you imagine 5 tahun yang lepas. Okey, you ada duit RM10 je. Okey, sekarang ni 2025. You ada duit RM10 juga. Okay, dekat kertas note tu RM10 kan, ada 10 kan. Dulu pun 10 juga. Okay, katakan pada 2020, 5 tahun yang lepas you pergi kedai. Katakanlah you nak beli breakfast, you nak beli nasi lemak. Pada ketika tu, 1 bungkus nasi lemak berharga RM1 saja kan. Yang nasi lemak tu dalam tu ada nasi lah, lepas tu ada sambal, ada kacang sikit, ada timun sikit, ada ikan bilis sikit. So, ada telur sikit and dah dipotong 4. Harganya 1 bungkus RM1. So, jadi pada tahun tu, pada tahun 2020, you beli your breakfast tu, you dapatlah 10 bungkus. So, 10 orang boleh makan.
So tahun ni satu bungkus nasi lemak tu dia dah berharga lebih mahal kan, RM2. So maksudnya dengan duit RM10 yang you ada tu, you beli nasi lemak tadi, you hanya dapat 5 bungkus je. Maksudnya you cuma boleh bagi untuk 5 orang makan je. So that shows that you punya duit tu telah pun berkurangan nilainya. Memang dari segi cetakan tu sama RM10, tapi nilaian duit tu dah berkurangan. Sebab duit kertas tu, dia bukanlah kalis inflasi. Kalis inflasi ni maksudnya kebolehupayaan you untuk membeli sesuatu tadi dengan duit tadi telah pun berkurangan. Maksudnya tahun 2020 you dapat 10 bungkus nasi lemak, sekarang you dah dapat 5 je kan, dah berkurangan. So bermaksudnya you punya duit tu nilainya telah pun berkurangan disebabkan oleh inflasi. Itulah yang dinamakan kebolehan you untuk membeli sesuatu. Berkurangan lah kalau you simpan dalam duit fiat. Okay. Kalau kita bandingkan pula dengan emas, dia berbeza dengan emas. Emas kalis inflasi, tapi duit fiat tu tidak kalis inflasi. So kalau you simpan emas, okay, pada 5 tahun yang lepas, tahun 2020, so harga 1 gram emas tu dia sekitar RM250 untuk 1 gram, 999.9% emas. Kalau tahun ni dia dah menjangkau kepada RM500 per gram untuk 999.9 emas, grade emas kan. So jadi dia punya nilaiannya tu telah meningkat 2 kali ganda, lebih daripada 2 kali ganda. So di situlah kita namakan dia bahawa emas adalah kalis inflasi. Maksudnya nilaiannya tu telah meningkat. Semakin lama you simpan emas, maka semakin tinggi nilai emas tersebut kan. So jadi bila you buat pelaburan, apa yang you perlu adalah, pertama, you kena faham dulu lah definasi pelaburan. Tadi saya dah explain, tapi you boleh Google lagi untuk you lebih faham. And then keduanya, apabila you nak you nak invest dalam mana-mana instrumen pelaburan tadi, maksudnya you nak invest kat unit trust ke, you nak invest dekat emas ke, you nak invest kat stock market ke, ataupun hartanah ke, you kena faham ilmunya dulu. Ilmu tentang pelaburan pada setiap instrumen pelaburan tu. Contohnya kalau emas you nak invest, you kena tahu emas tu jenis macam mana yang you perlu invest. Adakah you kena beli barang kemas ke, ataupun you kena beli emas fizikal. Ilmu dia you kena tahulah. You jangan tersalah beli pula. Sebab bila you nak invest untuk pelaburan, you kena beli emas fizikal yang grade-nya 999.9. Itu adalah emas tulin, bukan emas barang kemas. Sebab barang kemas tu biasanya dia 916. Kenapa kita tak galakkan you simpan emas sebagai pelaburan? Emas yang dinamakan barang kemas. Barang kemas tu adalah emas yang you pakai lah. Macam cincin emas ke, gelang emas ke, rantai emas kan. Yang tu tak sesuai untuk dijadikan sebagai pelaburan emas. Sebab bila you beli emas dalam bentuk barang kemas, masa you beli tu, emas tu bukan sekadar harga emas tu saja you kena bayar. Dia kena masuk upah juga. Upah emas tu bergantung kepada how complicated design emas tu kan. Kalau cincin tu dia punya design dia yang lebih complicated, so upahnya lebih tinggi lah. So jadi masa you beli tu, you termasuk upah juga, you kena bayar. Tapi apabila you jual, upah tu dah tak ada kan. Dia semata-mata ikut harga emas. Sebab itulah kalau kata you beli emas dalam bentuk fizikal, emas fizikal macam gold dinar, gold bar, macam tu, itulah emas fizikal, dia tidak ada upah. So itu yang lebih sesuai lah untuk you beli dan jadikan dia sebagai investment. So dia ada ilmu-ilmu yang you kena tahu untuk emas kalau you nak invest dalam emas. Okay, contohnya macam you nak invest dalam stock market pula kan. So you kena tahulah, you kena belajar juga dia punya fundamental analysis dia punya technical analysis dia. Kenapa kena belajar? Sebab you kena tahu masa bila you nak beli,
masa bila nak jual, masa bila nak hold, apakah counter yang you perlu beli, macam mana nak tahu counter tu okey ke tak. Okay, dalam stock market ni, counter tu maksudnya syarikat berhad yang tersenarai di Bursa Malaysia tu kita panggil dia sebagai counter lah. So jadi sebelum you melabur, you mesti tahu ilmu je dulu. You kena faham dia dulu, macam mana dia berfungsi, bagaimana you nak meraih keuntungan, baru you terlibat. Okay, selain daripada tu apa lagi? Bila you nak melabur, you pastikan you jangan sekali-kali melabur duit komitmen you. Contohnya setiap bulan kan, mungkin you kena bayar rumah lah, bayar kereta lah, bayar credit card lah, you punya komitmen. So you jangan guna duit tu, duit lebihan sahaja yang you guna untuk pelaburan. Dan duit lebihan tu pula, setelah you dah tolak komitmen tadi, you kena allocate certain amount untuk you punya emergency fund juga. Sebab kadang-kadang berlaku emergency kan, you perlu duit. So you kena allocate duit tu siap-siap. Mungkin kadang-kadang berlakunya kereta rosak lah. So you kena pergi repair kereta lah. Macam-macam lagi kan you kena buat. So jadi you perlukan duit emergency tu lah. Okay. So selain daripada tu, bila you dah faham apa maksud pelaburan tadi, so you dah tahu ilmu pelaburan tu, dah ada duit lebih. So pada ketika tu you dah tahu dah. Dan ada lagi satu penting yang you perlu tahu, dia punya ROI, return on investment. Bila you cakap pasal pelaburan, memang you tak lari daripada ROI, tak lari daripada return on investment. Maksudnya berapakah pulangan yang you dapat pada setiap tahun terhadap setiap satu instrumen pelaburan tu. Tu pun you kena ambil kira. Dan pastikan yang return tu dia telah melepasi inflasi. Sebab kalau you tak melepasi inflasi, maksudnya you tak cover keboleh upaya nak membeli tadi pun, seolah-olahnya you tak dapat juga pulangan seperti yang you harapkan. So ada banyak ilmu yang you perlu tahu sebelum you start melabur. Dan jangan sesekali ikut orang. You have to have your own standing. You kena faham betul-betul baru you bertindak untuk melabur. Saya rasa setakat ni dulu untuk pelaburan. InsyaAllah kalau kita ada masa sesi yang lain, kita akan bincang lagi tentang pelaburan. Sebab pelaburan tu dia meluas. Apa yang saya cakap tu adalah secara general sahajalah. Tapi sedikit sebanyak anda dah boleh tahu bila masa saya perlu melabur, apakah pelaburan yang sesuai. Saya rasa dalam topik ni, kalau you betul-betul faham apa yang saya cakap tadi, sedikit sebanyak you dah boleh faham dah. Maksudnya dekat situ, maksud pelaburan, definisi pelaburan you dah tahu. Maksudnya bila you perlu melabur, you dah tahu sebab you kena belajar ilmu-ilmu setiap satu tu kan. Lepas tu, apakah pelaburan yang you boleh invest, yang you boleh terlibat. Dan lagi satu sebagai umat Islam kan, kita juga kena make sure pelaburan kita itu adalah patuh syariah. Maksudnya syariah compliance. Even kan macam you invest dalam stock market. Stock market tu dia ada yang syariah dan non syariah. So jadi sebagai seorang Islam, untuk dapat keberkatan tu you pilih yang syariah lah. Sama juga dengan gold kan, ada yang syariah, ada yang non syariah. So jadi daripada faktor yang saya sebutkan tadi, sedikit sebanyak saya rasa ianya dah cukup untuk memberi you manfaat tentang pelaburan. InsyaAllah kita akan bertemu lagi di sesi yang lain. Sekian.